Dalam banyak-banyak ikan, serius aku cakap ikan ni lah yang paling sedap sekali. Korang masak apa pun, tak ada masalah geng, semua layan. Tapi sebelum kita tahu makan, jom aku tunjukkan macam mana cara nak memancing ikan kerisi ni. Adalah satu trik yang sangat menyeronokkan, dalam masa yang sama dia adalah trik yang sangat memenatkan. Jadi seperti biasa, kita naik bot di Cerating Pahang. Biasanya aku naik ke sini lah untuk cari kerisi bersama dengan Tekong Azrul, bot Cerating Fishing Team, bot kasih sayang. Jadi seperti biasa, pada pukul 8.30 pagi, kita dah naik bot dah untuk mencari trik kerisi ni. Kita layan geng. Ini kita nak main trik santai-santai ya, trik cari kerisi. Kita tak nak mancing yang berat-berat. Hari ni cuaca, alhamdulillah cuaca cantik, redup. Cuma angin sikit, angin padu sikit lah. Okey, petang ni angin padu. Okey, tu orang belakang tu dah main kerisi dah. Sebab trik kerisi tak ada lagi. Player kita Amirul Legend. Ya. Ada P yang ni 7 orang P, Afiq. Lo. Mana sini lo? Okey, dah mandi. Beri. Yang belakang siapa? Aziz. Okay, kita di Cerating dengan Tekong biasa lah. Tekong Azrul. Ikan sotong. Apa? Ya tu. Sotong potong. Negeri sini senang je. Dia ada musim. Musim dia biasanya hujung tahun dah. Hujung tahun ni galak sikit. Jadi kita pakai Apollo kertas lah mujarak. Kenapa Apollo kertas kan? Sebab Apollo kertas ni yang pertamanya, selain daripada risi, ikan selor ataupun ikan kembung pun suka. Tapi kalau nak mancing ikan kembung, selor, dia tak nak ada umpan, dia nak kosong lah. Tapi kalau nak risi, lebih mujarak ada umpan lah. Macam ni, kita masuk macam ni. Nak sikit. Okay, kita baling sampai jatuh ke dasar. Kemudian kita tunggu sampai ikan kerisi ni patuk. Betul kan, dia tunggu. Kalau tak ada kita lepas. Okey. Ni makan kita lepas lagi. Kita jut, kita sembat dia kita lepas. Sampai dia makan, sampai dia makan penuh. Concono. Bapak. Okey, beginilah suasana memancing ikan kerisi. Dan kami dapat mancing kerisi ni sampai pukul 12 saja kan. Sebab apa kan? Sebabnya pada sebelah petang tu angin padu dah sampai kan. Waktu ni 3 orang dah tumbang, 3 orang dah mabuk. Tak bangga-bangga dah. Okey, sambil kita banyak kerisi tu, ada juga lalu pok karang, dapat juga ikan kerapu. Mancing kerisi ni seronok kan. Cuma masalahnya memang penat kan, sebabnya ikan kerisi ni kasar. Kadang-kadang bila kita guna Apollo dapat 3 ekor sekali, memang berat, memang katalah kita punya tangan kan. Tapi tadi ada benda dia makan tadi. Memang tak bergerak. Sebelum balik, Tekong ajak lah pergi main ikan merah kan. Sebab waktu ni dah tak boleh buat apa dah. Nak main kerisi pun tak boleh. Jadi kita pergi mancing ikan merah sekejap je. Walaupun arus tak cantik, tapi alhamdulillah ada juga rezeki waktu ni. Ada orang kawan dapat ikan merah. Okey, dan video seterusnya kawan pun dapat ikan merah. Ada juga hasil balik waktu ni. Merah. Alhamdulillah. Ya. Pada pukul 5 petang, kita pun dah bergerak balik ke darat lah. Sebenarnya ada banyak lagi tempat yang kita pergi kandang sotong, tapi kita tak cerita kat sini. Jadi untuk mancing kerisi, inilah hasil dia. Mancing sampai tengah hari, ada juga hasil. Alhamdulillah. Kita kutis semalam hari.